Rahimakumullah. Minta maaf. Kalaulah mokcik duduk 2 goreng pisang sumpah. Pergi mahkamah. Sumpah. Setara mokcik jual goreng pisang. Alhamdulillah. Tu dah besar dah sumpah-sumpah. Nama sumpah dah besar dah. Penggawa bersumpah. Tok Pengulu bersumpah. Orang atasan dalam kampung. Orang atasan dalam negara, contoh. Orang atasan di dalam kawasan, contoh. Jadi orang atasan, umur saya beritahu, dia sumpah. Masya Allah, dia tu hebat, jawatan tinggi. Apa tu? Allah Ta'ala raja segala raja. Allah Ta'ala miliki dunia. Lillah, milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Langit dan bumi. Apa-apa yang di antara kedua-duanya, Allah Ta'ala bersumpah. Besar. Kita kena tarik perhatian. Kena cakno. Siapa sumpah? Allah. Tuhan kita. Bukan makhluk. Allah. Raja segala raja. Wattin, wazzaitun, waturi sinin, wahazal. Tak besar lagi ke? Apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kata ulama? Apa Allah Ta'ala nak utarakan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami wahai ciptakan manusia di dalam bentuk yang terbaik. Rahimakumullah. Di sana ada cerita yang menarik. Kisah para anbiya. Nabi Allah Adam digodok oleh iblis keluar daripada syurga. Nabi Allah Musa dengan Bani Israel berhadapan dengan Firaun. Nabi Allah Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Nabi Allah Ayub penyakit. Allah Ta'ala uji dia penyakit yang begitu dahsyat. Nabi Allah Ibrahim dihumbang, dibakar dalam api. Nabi Allah Sulaiman mampu untuk mendengar bicara semut. Mampu untuk memahami zikir-zikir daripada burung-burung. Wa'ullimna mantiqat tayr. Kami ajar Nabi Allah Sulaiman mantiqat bicara burung. Burung nuri, burung ketitik, burung merpati, burung murai, belatuk, kakak tua, kakak muda, helang, hantu, burung hantu. Semua burung-burung. Wa'ullimna mantiqat tayr. Allahu Akbar. Pun begitu. Kisah Nabi Allah Yusuf adalah kisah yang terbaik. Kenapa? Nahnu nakusu alaika ahsanal qasasi. Sebaik-baik kisah. Yang luar tak baik kok. Semua baik. Tapi yang terbaik kisah Nabi Allah Yusuf.